Siapa yang memiliki gold bar 100 gram, dalam masa 5 tahun, simpanan anda akan bernilai sekitar RM70,000. Jadi bagi yang ingin melangsaikan hutang hartanah atau ingin mengukuhkan simpanan persaraan, anda boleh target untuk dapatkan gold bar 100 gram ini. Bagaimana cara untuk anda dapatkan gold bar ini? Kaedah pertama, jika anda sudah ada simpanan atau wang tunai untuk belian terus, anda boleh terus membuat belian gold bar dengan harganya sekarang sekitar RM46,000. Dengan kenaikan harga emas sekitar 10% setahun, nilai simpanan anda akan meningkat sehingga RM70,000 dalam masa 5 tahun. Kaedah yang kedua, anda boleh menabung gram emas di EconoMasCap atau Gold Accumulation Program. Anda boleh menabung sebanyak sekitar RM1,000 sebulan. Cukup 5 tahun, simpanan dalam akaun gap anda akan mencecah 100 gram emas. Anda boleh keluarkan emas ini untuk anda simpan sendiri atau anda boleh jual untuk dapatkan wang tunai untuk matlamat simpanan kewangan anda. Bukan sahaja anda pastikan duit dalam simpanan anda tidak bocor, malah apabila menyimpan dalam bentuk emas, simpanan anda tidak jatuh nilai akibat kejatuhan nilai mata wang dan inflasi. Bagi yang berminat untuk membuat belian emas public gold, sama ada belian gold bar secara terus atau menabung di EconoMasCap, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.